Dia jadi pecah, suara tu tak dengar. And then dia ada macam bunyi tahu tak, macam mikrofon kena gosok tu. Tapi sebenarnya kalau motor Modena 15 GT ni abang lebih suka buat review pasal enjin. Kita tak nak kau ubah cover set, ubah color, lepas tu kau jual harga Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang on the way balik daripada beli barang spare part ni ke kedai lah. So sambil-sambil tu sebenarnya abang nak try set up GoPro ni. Dia sekali dengan mikrofon ni lah. Abang nak try, abang nak tengok macam mana dia punya video. Masih lagi dalam orang panggil apa, setup. Kita try and error lah. Abang akan upload. Abang nak korang komen daripada segi suara dia macam mana, clear ke tidak. So abang tengah pakai open face nampak ni, open face. Yang kedua, noise dia, adakah sound tu clear, boleh terima ke tidak. Sebab kalau open face ni dengan bunyi angin pun kalau dia boleh tahan. Mana kalau abang buat review motor pakai full face, lagi clear lah kan sepatutnya lah. Tapi sekarang ni abang tengah bawa LCV8, mungkin bunyi exhaust tu tak kuat, so mungkin dia tak pecah. Sebab sebelum ni abang pernah pakai brand Sony dual band punya mikrofon tu, salah dia bila abang pakai tu suara dia pecah. Audio dia tanpa noise udara ni okey, tapi once abang buat video log on board, dia jadi pecah, suara tu tak dengar. And then dia ada macam bunyi tahu tak, macam mikrofon kena gosok tu. So abang harap mic ni bertahan lah dengan bunyi noise. So lepas ni mana tahu ada rezeki kita boleh buat video-video review motosikal balik kan. Abang tahu ramai yang minta abang buat review motosikal. Macam hari tu adalah abang berminat nak buat review pasal motor CBR 1000 Triple R SC77. So ada juga berminat nak buat review Modena Z suku. Z suku bang. Tapi untuk review motosikal Z suku ni sebenarnya ramai orang dah buat. Kalau abang buat review motosikal, dia dah jadi tak best. Boleh tengok ramai lah, abang Roki, Mekanika, MV Motolog, Lensa, abang buat 5P kan. Mereka semua ni dah buat dah review pasal motor Modena ni. Tanya abang tak berminat untuk review daripada segi look dia, daripada rupa dia. Sebab korang boleh tengok review yang datang daripada mereka ni. Mereka ni dah bagi detail overall look. Kalau motor Modena 15 GT ni abang lebih suka buat review pasal enjin. Kalau Modena benarkah pergi abang sampel enjin ke, atau panggil abang pergi kat tempat dia untuk buat satu dokumentari tentang enjin mereka. Sebab kalau overall look ni kita dah boleh tengok banyak dah review-review daripada motovlogger kita. Ramai dah yang dah buat review, dah buat test ride dan sebagainya kan. Comparison dengan motor-motor yang ada di pasaran seperti Y15, seperti RS ke kan. Mereka ni dah buat comparison. Abang buat satu lagi video comparison, dia jadi macam tak syok. Abang lebih suka kalau kita buat video mengenai enjin. Apa perbezaan enjin ni dengan enjin yang ada di pasaran sekarang. Contoh perbezaan dengan Y15 dengan RS yang very close. Sebab baru tu itu bila abang tengok dekat MotoGP tu, memang nampak motor RS ni dengan motor Z15 GT ni dia hampir sama. Dia tak sama sebiji, tapi dia hampir. Contoh yang abang nampak very close ialah kedudukan balancer. So dia menjadi tanda soal lah. Adakah balancer dia sama? Adakah pengguna-pengguna Z15 GT ni akan hadapi masalah yang sama? Contoh macam masalah balancer pada motor RS. So kita nak tahu daripada segi itulah sekarang, betul? Kita tak nak lah tahu daripada segi overall look ni, kosmetik ni, engineering cover set ni kita dah tak nak tengok. Kita nak tengok daripada segi ketahanan. Kita tahu Modena dulu pernah menghasilkan motor Modena Chris kan, yang sangat tahan enjin dia. Hampir 10-15 tahun dulu lah. Memang tahan. Memang satu fenomena dulu. Kita tahu macam motor Y sekarang Yamaha ada masalah enjin. Motor baru beli ada masalah enjin. Macam motor RS ada masalah enjin. So kita nak tahu adakah Modena ni karakter enjin dia sama. So itulah yang abang minta kan. Tapi tengoklah, mungkin korang boleh tag Modena kan, untuk beri abang peluang atau beri sampel enjin kepada abang. Sebab itu yang kita nak, kita segi engineering enjin dia. Sebab itu yang kita nak tahu sebenarnya. Cover set ni ala kosmetik ni, kau tukar V1 V2, tukar design sikit dah jadi V2, tukar design sikit jadi V3 kan.
So yang kita nak tahu enjin ni, apa kelebihan dia dan daya tahan dia. Itu yang kita nak tahu. Kereta apa ni? Apa ni? Oh, Mercedes EQE. Ui, semat mat. So abang nak tanya juga pendapat korang. Mungkin ada yang dah beli ke motor Modenas, mungkin ada yang mungkin nanti review lagi ke. Mungkin apa yang korang expect sebenarnya daripada Modenas ni, apa yang korang expect? Abang nak tahu jugalah. Modenas sendiri, mereka mengeluarkan motor ni hampir lepas 10 tahun 15 tahun production freeze. Akhirnya mereka mengeluarkan model 150 Supermob ni. Apa yang korang expect sebenarnya? Adakah korang lagi memandang pada rupa, design, ataupun korang nak satu motor yang mempunyai ketahanan enjin? So abang nak tahu jugalah benda ni. Sebab harga wise, bagi abang harga dia sangat-sangat berpatutan. So abang haraplah dealer-dealer yang akan menjual motor ni tak main harga lah kan. Sebab kita tahu macam motor Y, macam motor Honda kan, satu ialah dealer dia punya harga memang tak boleh belah babe. Dia punya harga hari ni datang boleh naik berlipat kali ganda. Belum kira kalau kau berhutang bayar sampai 17,000 pun ada. Harap Modenas ni dia tak jadi macam tu. Tak ada dealer-dealer memainkan harga, supaya semua rakyat Malaysia ni mampu membeli motosikal, dan motosikal Modenas ni menjadi satu fenomena baru. Dia juga yang bertanya kan, bila motor-motor China ni masuk ke Malaysia, pasaran Malaysia ni menggugat pasaran-pasaran yang Jepun ni, bagus ke? Bagi abang bagus babe. Sebab bila benda ni depa masuk dengan harga yang murah ni, mereka nak tak nak telah memaksa motosikal Jepun ni menurunkan harga dia. Yang selama ni harga merapan lah. Mahal gila harga dia. Apa tak logik lah. Harga 250cc sampai ke 40,000, 30,000 kan. Padahal motor China ni boleh datang dengan harga yang tak sampai 10,000 pun. Bahaya man. So abang harap benda ni membuka mata lah kepada pengeluar-pengeluar berjenama Jepun ni. Dengan harga yang merapu ni, semoga mereka boleh pertimbangkan lah. Sebab dah lama sangat lah kita bayar dengan harga yang tinggi, padahal kualiti harga serius mate. Dealer pula main harga, konon nak stok, kalau cash lain harga, kalau berhutang lain harga. Nak cash barang tak ada, nak berhutang barang ada. Pelik lah kan? Sangat pelik. Satu ialah dah meningkatkan kualiti. Sebab dah lama sangat lah korang mengejar kuantiti. Korang fokus balik kepada kualiti. Jadikan motor-motor lama yang ada kualiti babe. Kita nakkan kualiti balik. Kita tak nak apa kuantiti lagi. Kita nak kualiti balik. Kita tak nak kau ubah cover set, ubah color, lepas tu kau jual harga Yahudi. Serius mat, tak boleh fikir mat. Alright, so itu saja sebenarnya abang nak test setup ni. So korang tengoklah, kalau setup ni korang rasa okey, korang rasa setup ni cantik, mungkin setup ni kita boleh pakai untuk video-video yang akan datang. Okey. Alright, so apa-apa pun jangan lupa untuk like, share, komen lah. Kalau yang memang cek mata baru, abang sayang korang. Assalamualaikum.